Mari. Bawa air apa tu? Assalamualaikum. So hari ni hari Jumaat, merentas desa SK Kompleks Uda. Punah. Penat juga lari ni. Kelas aku lari mutar desa darjah 6. Suka mendengar aku jalan ni darjah 6. Sekarang umur dah 32. Tak lari lagi. Paling penat. Okey cakap sikit. Penat Uish. Lambat. Dah cabut lagi. Ikat ketat. Ni darjah berapa ni? Oh, darjah 6 ni darjah 6. Cikgu. Bayar cikgu. Oi, penat. Aku sebenarnya tak minat lari ni. Aku akan lari bila ada tujuan je. Contoh nak interview, baru aku lari. Penat. Penat cikgu, penat. Ambil gambar. Ambil gambar. Kau ada lagi dorang. Okey, jom. Tipu je. You call her Stephanie, I call her Ashley. Dia lagi. Wah, dai. Suri. Okay, terima kasih. Suri. Dapat air. Oh, bagus lah parent Syahmi. Dia buat water station sendiri untuk bagi pelajar-pelajar dengan cikgu yang lalu. Semoga dipermudahkan urusan. Semoga dimudahkan rezeki. Dia ni lagi. Berapa kali jumpa lah. Oi, penat ah? Penat? Aduh, cikgu ni. Tak lari. Oh, jalan sekejap lagi, jalan. Kita tunggu. Kawan. Sikit lagi. Ada Ustaz. Ni Ustaz. Mana ada? Pakai songkok. Tak ada. Ayo kita sambung.
Macam mana orang jogging boleh sambil bercakap kan? Ni tahun 6 ni, ya Allah. Tengok, diorang semua laju. Bila ada kamera semua laju. Menipu semua ni. Dekat lah. Weh, nak. Ya, ada Indun pula. Pantang nampak kamera dia orang ni. Cepat, cepat, cepat. Ada lagi, ada lagi. Ada lagi. Kita jalan sama-sama. Cikgu ni. Refreshing. Ui. Refreshing. Aduh, ni jalan-jalan nak pergi mana ni? Paradigm ke? Tak Paradigm, Ansana ni nak pergi ni. Santai santai. Ansana. Sekarang dekat Jagung 14. Okay, Jagung 14. Di Jagung 14 ni rindu lah. Okay, sebab ni. Saya duduk sini dulu. Assalamualaikum. Ni. Ni rumah sewa dulu masa bujang. Elok tak loceng. Tak ada. Tinggal Zahar je. So, kita nak sampai checkpoint 14. Ada lagi tak? Ada lagi. Ramai lagi. Checkpoint 14. Ni budak-budak yang pergi sana ni tadi. Budak yang pergi sana. Kami nak Ansana. So, Kita nak pergi Ansana. Kita nak pergi Ansana. ni hari tu nampak dia naik basikal. Ansana. Kita nak pergi Ansana. Mana-mana bukan sana lah, Paradigm lah. Ya, kita Paradigm. Tak perlu, tak perlu. Okey, jom kita sambung. Kita Ansana. Ansana. Sampai dia patah lagi. Jom lagi ke dia. Ni tahun 6. Nampak? Kita tunjuk kamera terus, diorang takut. Lari terus. Kejar mereka. Kejar apa? Tak fokus aku. Kita je yang terdapat. Ada macam tu lagi tu. Ada lagi. Tak asyik lah cikgu. Bukti lari, bukti. Bukti. Cikgu. Buat dalam kita cikgu. Oh, ini paling handsome ni. Cikgu. Bye. Hai. Hai. Checkpoint 17. Checkpoint 17. Nampak dia orang ni ada kamera semangat lagi. Semangat lagi. Aku kena motor. So kena letak kamera lah. Dalam TikTok cikgu. Ha? Buat dalam TikTok. Memang. Dalam TikTok dan YouTube. Malu pula. Tak apa, tak kejar. Cikgu sambil kata. Kereta, hati-hati. Tak nampak lah cikgu. Cikgu bila nak tempat cikgu. So, okay. Sekarang dekat checkpoint 18. Checkpoint 18. Kita ada 23 checkpoint.
Kau ada lagi 4. Lagi 5 kot, 5 checkpoint lagi. Okay. So checkpoint 18. Jom. Oh, jom lambai. Santai. Macam santai. Hai semua hai. Hati-hati kereta. Ada ni lah. Warung lah. Boleh makan. Jom, cikgu makan. Cikgu makan. Oh, cikgu nampak je cikgu. Checkpoint 19. Lagi 4. Lagi 4 checkpoint. Lagi 4 checkpoint. Hai. Lagi 4, come on. Gambar lah ni. Sikit lagi, almost there. Apa tu? Dah nak sampai. Apa tu? Ada lagi? Ramai lagi. Ada lagi lah cikgu. Jom. Thank you. Alhamdulillah. Alhamdulillah, bagus. Okay, checkpoint 20. Checkpoint 20. Lagi 3 checkpoint lagi. Asyad, gambar cikgu ni ambil. Sini bukan kaki lengah, tangan lengah ni pegang kamera. Aman. 3 lagi. Okay. Cikgu pernah. Checkpoint 21. Checkpoint 21. Jom. Let's go. Ada orang ambil gambar. Cikgu Zan, nampak lari terbalik. Cepat. Checkpoint 22. Checkpoint 22. Lagi 1. Ada orang ambil gambar dah? Ada? Okay. 1 lagi. Ramai. Checkpoint 23. Tapi tak sampai pagar lagi. Jom. Sikit lagi. Ada nombor. Finally. Oh, first time lari. Pernah full. Berapa? Nombor apa? Tak dapat nombor. Kosong. Pelan. Itu dah dapat nombor itu.